Okay guys, kita part 1 kecai kereta merah. Kita ada brother daripada Perak, tengah tengok body, tengah risit-risit. Kita ada buyer nombor 2 belakang tengah menunggu kalau brother depan tak jadi. So brother belakang yang nombor 2 tu, dia memang ada satu kereta convert auto. Dua-dua sekarang hari ni orang main auto je yang datang. So dia kata dia dah siap kereta hitam tu, BQS tu, dah settle. Tadi dah test pun, final product dia kata name padu. So dia kata, Nem, berapa nak jual ni dengan ni? Dia kata harga sekian-sekian. Murah, dia kata. Pasang sekarang boleh? Pasang sekarang, kita start lah kecai. So once kita dah start kecai, kita never go back. Kita mesti ni settle kan. So abang ni daripada Perak, ambil hotel kat sini, nak inspect body kan. Tapi kalau abang ni ragu-ragu, ada buyer nombor 2 kat belakang. Buyer dah reset dalam kereta kau tak jadi, aku nak. So body ni sangat-sangat handsome bagi Nem, macam korang cakap. So kita dah start ambil barang ni, akan terkecai lah kereta ni. Sedih. Kita nak bergambar dulu dengan BQY dengan BHM. Parking sebelah-sebelah baru kita start kecai. Right, untuk barang carbon ni memang ada jual lah. Ada yang ready stock, ada yang kena buat. So far yang lip ni dah tak ada stock. So Nem jual yang second hand kat brother ni. Dia kata second hand pun macam baru. Untuk exhaust dan bonnet belakang ada emblem. Abang ni kata dia suka tengok emblem ni, Evolution ni dengan MR tu. Dia kata dia nak bonnet untuk masuk kat kereta belakang tu, WWJ. Tengok dia pakai endless semua, kereta lowered baik macam tu. So untuk lampu belakang bukan yang ni, lampu belakang kereta BQY pun akan masuk kat sini. Sini semua dah gila, endless. Ini kereta yang macam merah tadi pun, tapi bukan kereta merah, kereta yang warna lain tu. Ni kereta Evo 8 original. Korang tengok guys, endless merelit endless padu. So guys, yang mana rasa nak beli barang Evo atau nak cek barang Evo, boleh Roger One Garage. Abang ni daripada Perak, dia nampak je iklan body ni, dia sebenarnya dah ada Evo pun. Evo dia bukan tak cantik, tapi dia tak faham kenapa dia nak ada 2 Evo. Pen merah, pen biru dia kata. You marah, I love you. Oh guys, kereta dia mantap. Lampu ori, bumper ori, bonnet ori. Ni kereta ni tuai kat Evo Day ni. Rainbow lagi. Alamak, disebut belakang gagal. Disebut belakang gagal. Delivery day BQS 5789. Amboi nombor dia. Bos. So dah finally siap. Hitam. Dia geng-geng ni memang suka hitam guys. Name pun name ni Nutella, tak apa. So kereta ni dah siap. Dia dah bawa balik. So kita nak move untuk next project. Kita punya sedia merah. Apa Roger kat ni? Apa Roger?
Wah, ada horn lah. Ada horn lah. Tengok tarik tu. Yang Lancer GT yang ekstrim ni. Semua dah. Yang ni dah berkaki 4, yang ni berkaki 4 je. Yang ni berkaki ayam, yang ni berkaki lembu. Okey. Tapi satu Malaysia kenal. Satu Malaysia kenal. Mungkin berkaki ayam dia ni padu. So kalau korang tengok, dia ada buat barang karbon. Yang ni setengah orang full karbon. Yang ni dia buat original, dia letak sini je carbon fiber. So dia kata fitting lagi cun lah. Fitting lagi cun sebab ikat pakai skru. Tapi ada setengah orang suka full carbon, ada setengah orang boleh buat macam ni. Tapi Name ada jugalah yang dah siap. Tapi tengok cita rasa customer nak yang mana. Kereta ni bukan biasa-biasa, tengok. Exhaust 2 yang main. Tebur exhaust pun 1 je. Bang, ini apa spek yang kita dah buat ni? Ni 2.0. 2.0 CVT. Bukan 2.4. 2.0. Cuma tuning buat full piping, tuning settle. Tuning full piping. So next step apa nak buat lagi kereta ni? Nak buat body lagi ke? Tak ada. Memang maintain macam ni. Ada nak cat dalam masa terdekat ke? Ni 3 tahun pakai. Macam ni je? Macam ni. Patut orang kenal. Kereta yang colour tu bumper putih. RM5. So patut orang kenal lah. Sebab dia 3 tahun pakai macam ni. Mungkin kalau dia cat lepas ni orang tak kenal lah. So lepas ni dia nak pakai tebur. Tebur 4 kaki ke 2 kaki kak? Tak tahu lagi. Kalau ada bajet, ada bajet 4 kaki. Tak ada bajet 2 kaki. Okey, mantap. Dah sekarang ni boleh buat 2 kaki kan. 2 kaki, betul? So jom kita tengok yang cover yang name beza dia. Jom. Bang, kunci yang. Buka je. Okey, ni contoh standard. Tak ada apa lah. Okey, yang tadi kita dah tengok dia mode dengan cover standard. Yang ni yang name buat barang carbon lah. Ni full carbon. Tapi setengah orang kata fitment dia kurang. Tapi Name dah pernah pasang kat customer. So far okey, tak ada masalah. Cumanya kena tampal sikit double tape lah. Sebab benda ni ringan kan. Kalau benda yang ada skru lain cerita lah. So guys, yang mana nak barang-barang carbon macam ADAC ni, ADAC Evo 10 pun memang kita ada ready stock. Name buat ni semua modal tau. Untuk customer-customer Name yang nak jimat masa, korang tak payah tunggu 3 hari, 3 minggu, 2 minggu nak buat carbon, nak make carbon, nak balut carbon. Name ada yang ready stock, boleh tanya dulu. Kalau Name tak ada, boleh order lah. Alright. So siapa-siapa nak carbon, boleh. Evo 9, 789, 10 kebanyakannya. Lancer pun lah. Lancer. Okay guys, hari ni kita kat mana? Kita kat GGR Motor guys. GGR Motor dah ada 2. GGR Legacy, GGR Bike Solution, one destination. So kat sini korang boleh bawa troli kan. Troli kau boleh ambil sport rim, pulen, fork depan, exhaust belakang, sport rim depan. Macam tu lah. Jadi kita lalu kedai dia. Tapi kita hari ni nak surprise bini kita. Walaupun dia dah tahu lah. Tak apa nak surprise sangat. Tapi kira surprise je lah. So nak bawa dia tengok motor baru dia. Jom. So guys, kat sini kalau korang tengok, welcome, bismillahirrahmanirrahim, GGR Motor Market. Motor korang tengok macam-macam kat sini. Macam-macam.
Tak dua angka, tak kawan. Tak dua angka, tak kawan. So inilah motor wife kita, warna pink. Ini model terbaru GGR Lion G1. Macam name punya dulu Tel G tak silap name, warna kelabu tu. Ni ada rupa dia lain sikit, tapi ni ada lebih murah, lebih kata apa, lebih mesra pelanggan. Ni memang pasang kat sini pasang dekat kilang. Kilang dia kan kat sana, GGR punya. So nak tahu detail dia, jom pergi depan, pergi dalam. Oh, ini keluar. Masuk kat mana? Masuk ni. Welcome. Welcome. Jom kita masuk. Pintu masuk GGR. Oi, banyak barang. Assalamualaikum. Ni kalau kita bawa troli kat supermarket macam ni. Macam ni. Masuk dalam troli. Kalau tengok betul macam supermarket baik diorang buat. Ada highway challenge ni. Ada highway, ada barang-barang. Ni orang kata, ni tu hari ni pergi cari helmet dekat Anyai kan. Dekat mana kita pergi tu hari? Anyai. So kedai dia lebih kurang ni, tapi ini lagi besar. Betul tak? Cameraman. Kita pergi cari helmet tu hari kan. So kat sini ada RZ EV. RZ EV. Mampus. Dekat sini ada coil, ada seat, ada belting, ada tayar, ada service center kat sana. Ada troli kan, betul ni kata ada troli. Jalan, kau nak apa? Masuk. So ada bearing. Kedai-kedai yang ni membesar, seperti kedai-kedai Chinese yang kita selalu pergi buat dulu-dulu buat motor ke kat kedai Cina lah biasa kan. So tak adalah macam gini lah, tak ada boleh masuk. Biasa you mau apa? Spocket 32. Jap dia pergi ambil kan. Ni kita boleh tengok depan mata macam mana spare part yang diorang duduk. So ni memang banyaklah barang kat sini. Korang yang mana nak datang sini boleh datang je kat Sungai Pecala. Nak beli motor, nak beli barang, nak modify motor, nak buat segala-gala lah, boleh buat kat sini. Okay guys, jom kita pergi buat documentation motor baru kita. Okay guys, ni akak kila kita. Dia yang menyetelkan motor ni. K1 lah, apalah, color lah, segala-galanya. So kalau korang nak ni, sampai malam kalau korang nak beli motor, korang boleh roger dia. Bagi sikit commission. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Okay guys, ini kita bersama owner warna pink. So kita dekat mana? GGR. Thank you kepada Kak Kila kita dan geng-geng GGR yang menjayakan pink ni keluar juga sebelum hujung tahun. So kebetulan memang dia beli satu Evo. Nombor plate dia VKP 51. Kita sayang kan nombor plate tu kan, sebab dia tak dua angka, tak kawan. So kita letak kat motor ni untuk wife kita. Tak 199, tak 1990, tak 1995. So kita letak VKP 51. So nak tanya owner baru, macam mana? Lulus. Color cantik. Color cantik. Motor selesa tadi bawa. Selesa, tayar dia pun macam bouncy lah. Bouncy tu sedap lah. Sedap lah. So yang ni jangan minta nak modify macam motor I lah. Motor I seorang je laju tau. Okay. So kita boleh convoy ni, Lemang Tok Ki 2 orang. Janganlah. Jadi kita akan buat video kita convoy. Satu GGR yang model lama, yang tu ni menyirap kadang-kadang sebab ni beli mahal kan. Yang ni tiba-tiba murah pula, geram betul lah. Tapi nak buat macam mana? Barang dah beli, nak buat macam mana? Alright guys, kita nak load motor kat atas Triton. Thank you GGR, thank you Kila, thank you team. Okay, jumpa dekat bengkel. Kita nak racing jap, tengok siapa laju.